Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Di video kali ini saya nak tunjukkan kepada anda semua cara macam mana kita nak register apps Honeygain. Termasuk macam mana kita nak setting bila kita dah install apps Honeygain ini. Okey, untuk mengetahui semua bagi user yang belum tengok video lagi tentang macam mana saya hasilkan pendapatan passive income secara autopilot dengan hanya on internet sahaja, iaitu daripada setiap internet kita yang kita on setiap hari boleh hasilkan pendapatan secara autopilot. So kalau siapa yang boleh tengok video ni boleh pergi tengok dulu, nanti saya akan letak link juga untuk anda tengok. Okey, kalau dekat sini ini adalah video cara macam mana saya withdraw. So nanti juga saya akan letak link. Okey, so tak kiralah anda nampak link saya dekat mana-mana platform sekalipun ataupun daripada mana-mana user sekalipun, ini adalah step by step macam mana anda nak register untuk kali pertama dan macam mana anda nak setting apabila dah install aplikasi nanti. Okey, so anda pastikan ikut step by step supaya bila internet anda mula bekerja, anda boleh hasilkan pendapatan secara autopilot. So bayangkan bertahun-tahun kita buka internet tetapi kita tak pernah hasilkan pendapatan. Jadi hari ini saya nak bantu anda semua boleh hasilkan pendapatan passive income sikit sebanyak lah. Okey, so apa yang anda perlu buat ialah tekan SMA Honeygain. Okey. Okey, bila anda masuk dekat sini, apa yang anda perlu buat ialah tekan accept invite. Okey, bila anda dah masuk ke dalam accept invite tadi, anda akan nampak macam inilah. Okey, so anda akan nampak 3 referral code percuma, iaitu $3 secara percuma. Apabila anda first user, anda akan dapat $3 secara percuma untuk user kali pertama sahaja. So $3 ni kita boleh withdraw sebentar lagi. Okey, so iaitu bila anda cukup dengan kuota yang dia bagi, anda boleh withdraw. So maksudnya $3 ni memang akan dapat. Okey, so untuk mengatakan semua, apa yang anda perlu buat ialah continue with email. Okey, daftar pakai email yang anda betul-betul guna setiap hari. Okey, janganlah pakai email dummy ke, email yang jarang-jarang guna ke, jangan. Sebab apa? Bila income dah start banyak nanti, masa kita nak withdraw, dia akan hantar kod kepada email kita. Jadi sayanglah kalau income anda dah banyak macam saya ni. Okey, tengok dekat sini. Okey, kalau anda nampak kat sini, ini adalah income, sebahagian daripada income yang saya memang selalu withdraw. Dan dah belasan ribu hingga puluhan ribu ringgit dah saya dah withdraw. Dan ada yang dah withdraw pergi ke bank. Okey, so sayanglah bila email yang anda guna tu tiba-tiba satu masa dah tak guna lagi. Jadi pakai email yang betul-betul anda guna. Okey, first apa yang anda perlu buat ialah isi email anda kat sini. Kemudian klik je password. Apa-apa yang anda mudah ingat dan mudah nak simpan. Okey, ataupun email yang anda selalu guna. Dan password yang anda selalu daftar email anda tu. Okey, first isi dekat sini. Okey, iaitu anda punya email. Contoh macam saya pakai digital in. Okey, kejap. Okey, digital@gmail.com. Ini contoh lah. Okey, ini adalah contoh macam mana nak register. Kemudian masukkan password. Klik password yang anda selalu guna lah, yang mudah anda ingat. Okey, saya dah klik dah password, jadi saya tak boleh tunjuk lah. Ini adalah maklumat peribadi saya. Jadi ni adalah contoh email, kemudian password. Bila anda dah masuk ke email dan password, just continue with email. Okey, kemudian save, jangan lupa supaya nanti tak lupa. Okey, bila anda dah masuk ke halaman ni, apa yang anda perlu buat ialah tekan download for Android. Okey, untuk mengetahui semua apps ni dia tak ada untuk iOS ataupun iPhone, memang tak boleh. Jadi dia hanya boleh untuk Android sahaja. So jelas tekan je download for Android. Okey, kemudian tunggu. Okey, download. Okey, anda akan nampak dekat atas ni ya. Okey, nampak tak download apps Honeygain. Kemudian packaging installer, just ask, kemudian install. Kemudian tekan install anyway. Okey, jangan don't install. Okey. Saya tunjuk step by step Just ikut je macam tu. Okey, open. Okey, just allow. Kemudian angry. Okey, kemudian dekat sini sikit saja. Kemudian dekat sini pakai yes. Okey, dekat sini kalau pakai untuk mengetahui semua, kalau anda pakai wifi rumah, just no. Faham tak? Faham Kalau anda memang hari-hari pakai data smartphone, just tekan yes. Set mobile data limit, just tulis kat sini 9999. Okey, itu contoh lah. Okey.
Ni contohlah, tulis lah berapa banyak pun, tulis 999 je. Okay, just done. Okay, kemudian disable battery automate is just allow saja. Okay, so apa yang dia perlu buat ialah tekan dekat sini. Okay, tekan ke bahagian more ni, kemudian bahagian more ni, just tekan login. So tekan login, kemudian isi email yang ada daftar tadi. Okay, ni adalah contoh email yang saya dah daftar tadi. Nampak tak masa yang first kita buat tadi? Ni Digital in MY ni. Okay, ni adalah email yang saya daftar. Oh, sorry, dekat sini saya tersilap sikit. Okay. Okay, pastikan masukkan email yang ada daftar tadi lah, password, kemudian login. Okay, so apabila anda login, just save just save. Kemudian tekan dekat sini. Bila masuk je dekat aplikasi ni, just tekan confirm email dekat sini. Kalau tak ada, just tak perlu tekan lah. Kalau ada, tekan confirm email. Kemudian okay. Lepas tu, pergi dekat email masing-masing. Okay, sorry. Pergi dekat email masing-masing. Nampak tak dekat atas ni? Nampak tak? Refresh ataupun tengok dekat bahagian promotion. Nampak tak dekat atas ni? Honeygain Team. Ataupun dekat ni. Spam pun boleh. Kalau tak ada dekat promotion, tengok dekat primary pun ada. Ataupun dekat bahagian promotion. Okay, ni adalah Honeygain Team. Apa yang dia perlu buat ialah tekan confirm you email. So, kita tunggu. Accept. Okay, selesai. Okay, masuk dekat app balik. Dah selesai. Okay, jom kita refresh dulu. Kita refresh. Refresh. Masuk app semula. Okay, nampak tak? Semuanya dah selesai. So, bermaksud, nampak tak? Anda dapat $3 secara percuma. Nampak tak dekat sini? So, bermaksud $3 ni anda boleh withdraw sebentar lagi bila anda cukup $20 bersamaan dengan $20 ni. So, jangan risau. Okay, so anda dapat $3 secara percuma. Jadi, bila cukup je kuartal $20 ni, anda boleh withdraw nanti. Okay, so jelas tak dekat situ. Jadi, inilah step by step. So, apa yang anda perlu buat ialah bila dah login dekat laman web ni, dekat apps ni, okay, just tekan more. Okay, pergi ke bahagian setting. Okay. Yang ni semua on. So, jelas tak? Okay. So, jelas Lepas tu, pergi ke home. Jadi, setiap hari, apa yang dia perlu buat ialah, setiap hari, ingat setiap hari, apa yang dia perlu buat ialah on sekali saja. On apps Honeygain macam ni, kemudian keluar macam biasa. Faham tak? Biar je lah nak buka WhatsApp ke, Facebook ke, Telegram ke, TikTok ke, Twitter ke, apa saja platform anda buka, biar saja. Jadi kalau apps Honeygain ni, nampak tak yang lebah ni, bila dia bergerak macam ni, bermaksud income anda akan bergerak dan berjalan. Nanti dia akan naik point ni. Point Honeygain ni dia akan makin bergerak. Jadi cukup je $20, anda boleh tekan pay out withdraw. Kalau tak faham macam mana nak pay out, nanti boleh tengok video ni. Sekejap saya mention. Okay, kalau anda tak faham cara macam mana nak withdraw, tengok ni. Cara nak withdraw duit USD ke dalam apps PayPal. Okay, kalau siapa yang belum tahu cara macam nak withdraw, nanti bila cukup je nanti, macam mana nak withdraw, boleh tengok video ni. Ataupun boleh pergi tengok sekarang pun boleh, tak ada masalah. Nanti saya akan bagi link. Kalau siapa yang belum ada akaun PayPal, nanti saya akan bagi link YouTube macam mana nak buka akaun PayPal. Semudah ABC dekat Play Store saja. Okey, itu saja saya nak share kepada anda semua. Kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh tanya dekat grup komuniti yang saya bina nanti. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.